Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna marashida umurina wa'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Yang dikasihi saudara Ahmad Kasim, setiausaha Abim dari Kedah, bagi Al-Fadhil Ustaz Tahir, dan semua rakan-rakan yang anggota IABIM di Sungai Petani, dan semua perwakilan teman-teman yang datang daripada daerah-daerah Abim daerah di sebelah zon selatan. Saudara dan saudari yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT di atas kesempatan yang kita peroleh bersama pada petang ini untuk sejenak melihat, meneliti, meninjau perkembangan mutakhir bagi negara kita yang tercinta ini, di mana semua perkembangan itu mengundang penglibatan kita secara sepenuhnya, secara serius, secara sungguh-sungguh, demi untuk menyelamatkan negara daripada terus hancur atau tenggelam di dalam samudera kegawatan yang tak bertepi sebagaimana yang kita alami pada hari ini. Apa yang sedang berlaku bukan lagi untuk dilihat sebagai suatu pilihan daripada kita, tetapi seterusnya meminta tanggungjawab yang sepenuhnya daripada kita secara wajib, bukan lagi secara sukarela. Senarionya amat panjang, bahawa pertarungan antara hak dan batil sebagaimana yang ada sekarang ini adalah merupakan suatu pertarungan yang bukan lagi merupakan bayang-bayang, tetapi merupakan hakikat yang sudah berada di tengah-tengah gelanggang, yang meminta penyertaan kita untuk berada di mana pihak. Maknanya kalau kita bercadang nak duduk di tengah, tidak ada masa, dan tidak ada ruang yang dinamakan berada di tengah. Sama ada kita mau di sebelah sini atau di sebelah sana. Dan tidak ada lagi suatu kedudukan yang dinamakan di tengah-tengah.
atas pagang ke apakah, mau tidak mau, sama ada dia dengan secara sedar atau tidak sedar membantu di pihak sini atau membantu di pihak sana. Dan penentuan kita, penglibatan kita, pengorbanan kita akan menentukan masa depan kita, sama ada akan hanyut ke pantai selamat ataupun terus tenggelam di tengah-tengah samudera kekalutan yang ada pada hari ini. Sebab kata semua orang yang arif mengenai dengan permasalahan semasa, bahawa kalau Barisan Nasional tumbang dan bangun kerajaan baru, maka satu kerja yang akan terbeban di atas pondak kerajaan baru ini ialah untuk membayar utang dalam masa selama 400 tahun. Kerja 400 tahun tu bayar utang saja. Tu kalau kerajaan sekarang tumbang. Kalau tak mau tumbangkan dia, bukan saja kita hanyut di tengah-tengah hutang yang sudah banyak, tapi perkataan hanyut itu akan diganti dengan perkataan tenggelam. Tenggelam habis, hancur. Mungkin bangsa Melayu hanya akan tinggal sejarah sahaja. Realiti telah berlaku di Pulau Singapura. Mana realiti hilang Melayu itu telah berlaku di Singapura. Dah cukup. Realiti hilangnya Islam itu berlaku di Filipina. Itu negara Islam. Realiti sebuah kerajaan Islam besar yang bertaraf empire juga telah hilang di Indochina dengan kerajaan Champanya. Hilang. Jadi Champa, kerajaan Champa, hanya tinggal empire Champa, hanya tinggal kampung Champa saja, kampung Cham di Kamboja. Alhamdulillah saya sudah melawat apa yang dinamakan kampung Cham. Itulah kampung Champa. Jadi tarafnya empire yang menguasai Indochina sampailah ke sebelah sini, di rantau ini, semenanjung tanah Melayu, petani, sebahagian daripada Siam, yang menjadi jajahan takluk kepada kerajaan Champa di zaman yang lampau, hanya tinggal sebuah kampung lagi. Cuma berasa seronok sikit apabila saya pergi melawat, saya ingat kampung saja, rupanya kampung sana itu ada sebuah jajahan, distrik Cham dia panggil. Itulah saja saki-baki orang-orang Islam yang masih ada. Dan kita akan mengulangi sejarah ini kalau kita tidak buat penentuan daripada sekarang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya baru balik pada klinik hari ni pasal berbina memusin tadi ni nak rebah, tapi Ustaz Tahyak sambut, tak dan jatuh ke lantai kan lah. Bawa pergi jumpa doktor, cek jantung apa semua. Jadi dalam tubuh badan ini telah syarat dengan apa disebut oleh Ustaz Tahyak tadi sebagai raja penyakit. Tubuh badan saya ni telah bertakhta 2, 3, 4 orang raja. Satu raja jantung, raja kencing manis, dan raja darah tinggi. Satu dua lagi tak, raja bertaraf menteri ialah ada 3 ada juga sakit-sakit tu pun. Kemudian satu lagi pula yang tuan-tuan nampak ialah Menteri Abdul Fattah, patah tangan. Jadi doktor tengok-tengok saya macam ni, dia kata, ini mau pergi mana?
Ini lepas ni nak ada cakap, jangan cakap pun tak boleh, apa pun tak boleh, duduk relax saja. Relax lah. Jadi saya kata tak apa, sikit-sikit boleh kot. Tak apalah, macam sembang-sembang saja boleh. So saya nak sembang hari ni. Jadi tak cakap semangat sangatlah, cuma sembang gebang lah. Jadi masalah kita ni, kita berada dalam satu babak sekarang ni, satu babak, satu scene yang cukup mencabar daripada satu senario yang berlaku dalam negara kita ini, sama dengan senario yang telah berlaku dalam negara-negara lain yang menghilangkan identiti bangsa tempatan dan identiti Islam yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi ciri utama kepada bangsa-bangsa itu. Dia berlaku apabila Islam telah memperlihatkan satu kejayaan besar dengan perubahan yang berlaku dalam dunia antara bangsa. Realiti Islam sebagai suatu ajaran, sebagai satu sistem hidup dalam pelbagai aspek, termasuk dalam aspek atau dalam bidang politik dan ekonomi, pendidikan, yang telah merealisasikan satu tamadun agung yang luar biasa yang belum pernah berlaku di dalam sejarah dunia. Dan realiti tamadun ini, ataupun tamadun ini telah menjadi satu realiti di dalam satu jangka masa yang cukup panjang. Dalam suatu jangka masa yang belum pernah dicapai oleh mana-mana tamadun. Ini kita kena akui. Dan dua golongan besar yang tersungkur di hadapan tamadun ini di sepanjang-panjang sejarah ialah bangsa-bangsa yang mengambil Kristian sebagai agama, dan yang kemudiannya ialah, ataupun lebih utama ialah, orang-orang Yahudi yang berketurunan Yahudi, yang beragama Yahudi. Ini dua kekuatan besar, dua pengaruh besar zaman lampau yang cukup merasakan terkilan, terpukul dengan kemunculan Islam. Maka oleh kerana itulah, sejak mereka jatuh sampai mereka ada peluang untuk menyusun pelbagai strategi untuk memukul mundur Islam yang tidak akan menjadi pilihan kepada umat-umat yang mutakhir. Dan dari sejak itulah kita sentiasa terkepung di dalam rancangan mereka sampai hari ini. Oleh kerana itu, Al-Quran dan hadis Nabawi telah memberi peringatan kepada kita
Daripada sejak awal lagi, daripada bahaya dua golongan ini. Satu golongan Kristian, satu golongan Yahudi. Jadi kalau kita duk kata kita buat terkejut ke apakah, ini maknanya memang tak relevan lah. Sebab kita memang diperingatkan daripada awal, zaman Nabi lagi. Apatah lagi kalau kita baca sepotong ayat yang semua kita tahu, suratul Baqarah itu, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka cukup jelas ini sudah menjadi pegangan, bukan benda baru, benda lama. Yang ulama-ulama kita pun berpegang sungguh dengan perkara ini. Dia tak tahu cara macam mana, tapi dia cukup sensitif dengan orang Yahudi dengan orang Kristian. Masuk cucuk atap pun dia tak bagi. Zaman penjajah ni orang putih ya, Kristian dia tahu. Mana ada orang putih boleh sampai ke pondok? Tak boleh. Dan orang putih pun tak boleh masuk. Dia tahu ini cukup sensitif. Ini. Dan bagaimana cara orang putih yang beragama Kristian itu ketiak supaya mereka bukan saja boleh masuk bawah cucuk atap kita, tapi duduk dalam kelambu kita? Boleh. Yahudi dan Kristian boleh ada dalam kelambu kita. Kau takat masuk di ruang depan tak apa lah, dalam kelambu. Cara masuk dalam kelambu tu tak payah cerita lah, pakai-pakai reti lah lepas ni. Semua majalah-majalah yang bertrendkan Yahudi Kristian pada millah hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu turut dia punya style dia, style Yahudi tu. Sekurang-kurangnya anak-anak dara kita, anak terona kita dah banyak dah duduk dakap majalah yang bertrendkan Yahudi dan Kristian tu di dalam kelambu mereka. Tempat tidur mereka, sembunyi bawah bantai. Kalau mak pak tu bahasa keras sikit, boleh sembunyi bawah bantai atau bawah tilam. Jadi maknanya apa yang Nabi peringatkan itu dah menjadi realiti sekarang ni. Mana kita terperangkap dalam segala perangkap. Jadi dia bermula daripada suatu gerakan yang terbesar antara bangsa yang disebut sebagai Illuminati, yang merancang bahawa satu negara, satu wang, satu bentuk cagaran, satu budaya, satu pendidikan, satu segala-galanya satu, adalah bermula daripada program yang dibuat, yang diatur oleh satu gerakan besar yang disebutkan Illuminati, gerakan Yahudi antarabangsa yang terbesar sekali. Pelopornya yang pertama ialah Rockefeller yang pertama. Ini jelas yang kita kena tahu senario ini, bahawa semua negara, sebutlah negara apapun, tapi di bawah satu negara, dan negara itu adalah PBB. PBB itu adalah perancangan Yahudi. Sebab itu dia punya simbol-simbol yang ada dalam PBB itu adalah simbol-simbol yang semua ada kaitan dengan Yahudi kalau dibaca balik. Kemudian tumbuhlah beberapa kelompok-kelompok yang bersifat antarabangsa di bawah PBB. Yang pertama sekali ada dua blok. Satu blok kapitalis, satu blok komunis atau blok sosialis. Rupanya sosialis ni lebih besar daripada komunis.
Satu kapitalis, satu sosialis. Kapitalis diwakili oleh USA dan negara-negara Eropah. Dan sosialis dipelopori oleh USSR dengan dia punya republik-republik kecil yang telah dikuasainya, termasuklah beberapa banyak kerajaan-kerajaan Islam. Kedua-dua blok ini diwujudkan untuk melahirkan dua trend yang terbesar yang saling bercanggah, satu kapitalis, satu sosialis, supaya dia tidak ada pilihan yang ketiga, iaitu Islam. Siapa yang benci kapitalis, ini sosialis ada. Siapa yang benci sosialis, ini kapitalis ada. Jadi tidak ada peluang untuk singgah di tengah, iaitulah Islam. Macam orang main budak-budak main moon bola. Main moon bola, lempak jangan bagi kat dia aja. Kalau dia main sini, lempak sana, lempak sini gitu. Kemudian dia ada dari sudut memperjuangkan sekularisme dalam pemerintahan. Dia tubuhkan Freemasonry, Al-Masoniyah, yang bekerja untuk membekalkan kuasa kepada tokoh-tokoh tertentu yang telah terhirup dengan hirupan keyahudian atau Kristian ini, untuk dilantik mereka menjadi ketua-ketua negara. Jadi Freemasonry bertugas untuk membina kepimpinan-kepimpinan di negara-negara yang ada dalam dunia ini, termasuk negara-negara Islam. Mesir, Saudi itu pun kita rasa terlepas dah. Iraq ke, Jordan ke, Turki telah lah awal-awal lagi. Dan termasuklah negeri sebelah Asia tadi ni, tak payah cerita, adalah boleh wujud kepimpinan tertinggi negara. Hang nak nama apa ke? Raja ke? Nak nama presiden ke? Nak nama Perdana Menteri ke apakah, adalah hasil daripada restu Freemasonry ini. Kalau dulu Freemason berpusat di rumah-rumah hantu, tapi lah trend baru dah lah. Sebab orang tu tahu lama lah, itu trend lama orang tahu lah. Pendedahan-pendedahan yang dibuat itu, sama ada parlimen dan pertimbangannya, adalah dirancang kerana nak mendapat satu trend baru. Kalau tidak, tak terdedah benda tu. Didedah kerana benda tu dah tak laku, maka dibuat benda baru. Untuk melahirkan negara khusus untuk orang Yahudi, maka sebuah badan yang dinamakan Zionism diwujudkan. Ini dia tak kacau orang lain. Dia tumpu untuk nak buat negara Israel saja. Untuk mempengaruhi orang-orang lain supaya terlibat secara tidak langsung, maka wujudlah di bawah Freemasonry ini Lion Club, Rotary Club dan seumpamanya. Untuk mencorak satu acuan sekularisme totok dalam negara Islam, maka suatu gerakan Yahudi, khusus dimakan Yahudi daun nama
di Turki diwujudkan dengan melahirkan Mustafa Kamal Atatürk. Itu adalah cucu daripada seorang tokoh Yahudi disebut Yahudi Daun Nama. Untuk melahirkan satu ketokohan yang boleh menguasai negara-negara Timur Tengah ataupun Asia Barat, maka mereka merancang selama 3 keturunan untuk melahirkan seorang yang bernama Jamal Abdul Nasir, iaitulah cucu seorang Yahudi yang datang daripada Palestin, daripada Israel. Kita tak sedang abang pun. Kita ingat kau Jamal Nasir tu main macam tu ya. Main dalam perancangan 3 keturunan. Dihantar Tok Wan dia kahwin dengan seorang Arab Mesir, dapat anak, maka dinamakan Abdul Nasir. Anak ini dilatih untuk menjadi bersemangat Yahudi totok, kahwin lagi dengan orang Arab. Ditinggalkan planning kepada dia, perencanaan kepada dia untuk melahirkan Jamal. Lahir seorang manusia nama Jamal, maka Jamal inilah keturunan yang ketiga, supaya orang tak nampak daripada mana dia main. Kahwin dengan Mesir, dan akhirnya Jamal yang menerima latihan cukup daripada Yahudi ini diberi satu skrip untuk berlakon. Berlaku peristiwa rampasan terusan Suez di bawah tangan Jamal, lalu diserang oleh 3 serangkai, British, Perancis dan Israel. Lalu Jamal menang, maka lahirlah dia sebagai tokoh yang memperjuangkan kebangsaan Arab. Akhirnya dunia Timur Tengah menerima kepimpinan Jamal Abdul Nasir, walaupun tidak berada dalam kuasanya, tetapi pengaruh dia cukup hebat pada ketika itu. Dengan lakonan yang sengaja dibiarkan dalam senario itu, dalam lakonan itu, bahawa babak peperangan Suez itu Nasir yang menang lawan dengan British, Perancis, orang yang cukup banyak tenaga, ketenteraan kuat dengan persenjataan mereka, tapi Jamal boleh menang. Pasal apa? Nak lihatkan tokoh dalam senario ini lakonan, dia boleh menang lah lakonan. Macam ada satu orang anak muda, dia ni duk berkenan satu orang gadis, pido apa nama orang panggil apa, pido kelitin lah, kelitin kena ludah muka dia, kena ludah muka dia, malu. Macam mana aku nak ajak sekali budak ni. Dia pun cari 2-3 orang samsing, hampir usik budak nak darah ni. Usik dia, buat macam nak serang dia, buat macam nak rogol dia, nak apa dia. Masa tu aku lintah tu aku lawan hampa. Hampa kena kalah lah, aku menang. Tu lakonan dia panggil. Jadi dia upah apa buat lawan lah apa, tapi aku bagi kena angin pun hampa jatuh lah. Jadi upah pada sampai sungguh lah mumbai kan. Jadi budak ni pun tengok dalam keadaan terjadi sungguh lah. Tiba-tiba lintahlah orang yang dia ludah muka tadi ni. Lawan punya lawan, kalah lah puak 3 yang dahsyat tu. Dia yang kemerah ni pun boleh menang. Tak sangka. Barulah anak dara ni terima kasih kat dia. Terima kasih lah bang, saya tak sangka lah tidak apa nak jadi kat saya ni. Jadi itulah cara dia. Macam mana nak memperlihatkan keheroan Jamal Nasir tu, dia kena buat cerita macam tu. Jadi 3 serangkai ni lawan Jamal boleh menang, padahal diukur dengan kekuatan kenderaan yang ada pada ketika itu. Ini senario yang berlaku di kalangan Yahudi. Jadi berbaliklah kepada persoalan kita. Daripada senario ini kita tengok, kalau dah PBB satu tu adalah perencanaan Yahudi, yang lain tak payah fikirlah UNESCO yang menangani soal pendidikan di negara kita. Kita punya pulun nak bagi di Islam, tak jadi. Belajar macam-macam dalam kitab fiqh ni, hak ni Islam, perniagaan Islam ni tak ada langsung. Dan segi realiti hidup ni, kita nak buat cara Islam tak ada, tak boleh. Riba pun kelimbingan, tapi kata riba haram. Pemerintahan Islam,
Saya cakap mengaji sekolah Arab, mengaji sekolah agama, di peringkat atas lagi. Macam mana perundangan Islam? Tak ada dalam realiti. Dia itu. Semua bercanggah. Mai tang pakaian pun sopa tu lah. Cakap lah hak ini haram, hak ini haram, hak ini haram. Keluar-keluar lah dengan bibi tok guru sekali. Itu realiti kita dulu. Dulu. Sebelum Habib mana? Ini cerita ni. Jadi karena itulah usaha Hasan al-Banna rahimahullah, Syed Hasan al-Banna rahimahullah yang begitu hebat, yang hampir-hampir nak dah telah dikecundangkan oleh pelbagai gerakan Yahudi. Satu-satunya tentera Islam yang berjaya sampai ke Tel Aviv, yang hampir akan menghancurkan kekuatan Yahudi itu, ialah orang-orang Ikhwan Muslimin. Tiba-tiba dia goncang di Mesir, dibunuh hanya Hasan al-Banna, dibunuh hanya orang ni mana, akhirnya tentera tu kena patah balik. Dia tahu bahawa gerakan Ikhwan Muslimin lah satu-satunya yang, dan kerana itu penangkapan berlaku dari satu masa. Semua orang Ikhwan ditangkap. Orang yang paling banyak menangkap Ikhwan Muslimin ni ialah Jamal Abdel Nasser. Itu dia. Nak tahu tak Yahudi tak Yahudi tu. Ulama-ulama dikurung sampai berpuluh tahun. Zaman muda keluar-keluar dah tua. Jumpa kawan-kawan balik. Hang kasihkan peluk dekat tengah jam. Tak kenal dah. Ada yang cakap dah tak dengar lah. Macam-macam kena siksa. Ulama-ulama dikurung. Kalau 19 tahun tu biasa. Kita juga pernah baca Zainab Al-Ghazali. Orang perempuan yang menerima siksaan yang tak tertahan oleh badan. Kalau cerita, kalau bukan kerana pertolongan Allah, mati lama lah. Tu hak yang mau cerita. Zainab Al-Ghazali mau cerita. Tanya Musabah Masyhur. Biarlah dia cerita, seorang mewakili kami kata. Hak lebih pada dia banyak hari lah. Ini. Jadi dengan kerana itu banyak orang kemudian lari keluar. Yang dah lari keluar, yang duduk dalam penjara, yang duduk pasal, maka lari keluar itulah terjadi pelbagai gerakan Islam yang tak akan reda, tak akan hilang, tapi dia berkembang di seluruh dunia. Sampai di Eropah, sampai di Amerika, sampai di Geneva, sampai di Perancis, sampai di Jerman, sampai rata orang Ikhwan Muslimin ni. Dengan kerana berlaku penangkapan besar, mereka lari, yang dah lari, yang mati pun terus mati sebagai syahid. Akhirnya di saat inilah berlaku satu kebangkitan Islam di seluruh dunia. Dengan pengalaman di tempat-tempat lain juga tidak boleh ditolak, seperti mana Jamaat Islami di Pakistan, dan juga di India, Bangladesh, dan juga gerakan An-Nadawi di India khususnya. Berlaku di seluruh dunia, dan kebangkitan itu berlaku serentak di Eropah, di India, di negara kita, dan di Timur Tengah. Maka pergerakan ini berlaku, maka Allah Ta'ala takdirkan hamba Allah yang bernama Anwar Ibrahim itu terlibat dalam gerakan belia dan terdedah kepada perhubungan antara bangsa dengan orang Ikhwan Muslimin ini. Dan kita melihat daripada zaman umur muda dia lagi, dia telah membawa dan mendukung satu pandangan, satu satu gambaran yang banyak berbeza dengan orang-orang tempatan, termasuk orang-orang yang mengaji agama yang pergi di Timur Tengah. Kerana orang-orang yang mengaji di Timur Tengah masa itu, di Mesir umpamanya, adalah
terkepung oleh budaya yang dibina oleh Jamal Abdul Nasir. Jadi melihat Islam pada ketika itu tak begitu clear. Tengok orang-orang Muslimin ni macam satu kumpulan pelampau. Termasuk Ustaz Fadil Noh dan saya sendirilah, dan beberapa teman-teman yang lain cukup ta'assub dengan Jamal Abdul Nasir ni. Tapi menyesal lah, kesalah kerana dia satu ta'assub yang tak kena. Dan masa itulah kita balik dan dalam beberapa majlis terdengar ucapan-ucapan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Rasanya belain banyak. Tapi apabila belain banyak, kita terpaksa kena banyak bincang dengan dia. Bincang, baru terdedah. Rupanya dia sudah terlibat dengan rangkaian antarabangsa dalam umur yang cukup muda. Sebab itu pengaruhnya pun cukup besar. Nampaknya teman-teman yang ada dalam Ikhwan Muslimin, sama ada yang dewasa ataupun yang umur pertengahan, memberi kepercayaan kepada Anwar Ibrahim ni dalam beberapa hal untuk mempengusikan pelbagai lajnah, dan mereka menaruh harapan yang besar bahawa ini anak muda ini bakal ada wibawa untuk membuat perubahan, terutama di Malaysia sendiri. Dan nampaknya teman-teman kita daripada lepasan Masir mula berjinak dengan Anwar Ibrahim. Apatah lagi ketika Ustaz Razali Nawawi yang juga lulusan Masir kemudian membuat MA-nya di London, yang banyak bergaul dengan Ikhwan Muslimin dan kenal dengan Anwar Ibrahim, balik mai cuba menubuhkan ABIM. Dan kita pun terlibat dalam penubuhan itu, dan terus serta dengan satu cita bahawa kita ada rangkaian kita antarabangsa untuk melahirkan daulah Islamiah. Di mana dulu sempat, di situ kita buat. Dan sejak itu kita mempunyai agenda politik yang tersendiri, ABIM ini. Kita tidak membentuk diri kita sebagai wadah politik berparti, tetapi kita membentuk ABIM sebagai wadah dakwah yang tidak juga terlepas daripada menangani persoalan politik negara. Kita sentiasa memberi pandangan kita, pendapat kita dan pendirian kita, sikap kita, dukungan kita, sokongan kita kepada politik tempatan. Setiap kali perubahan politik berlaku dalam negara kita, kita mengambil bahagian. Masa campuran dulu antara PAS dengan Perikatan, kita bagi pendapat dan memberi pendirian kita, bukan tekan pendapat, dengan cadangan tidak menyokong. Kita rasa PAS akan terheret, terhanyut dengan campuran. Ternyata pengalaman itu tepat. Tetapi oleh kerana PAS sendiri ada dia punya majlis syura dia, tertinggi dia, itu adalah hak dia. Sama ada dia betul atau tak betul, itu ijtihad yang betul dikatakan dapat 2 pahala, yang tak betul 1 pahala. Lepas itu berlaku lagi, berpisah daripada itu, maka ABIM mengambil pendirian untuk menyokong PAS yang sudah kecundang dan sudah mula dhaif, dan membuat satu keputusan yang cukup berani, iaitulah membuat keputusan mengirim tokoh-tokoh
daripada Abim untuk memberi nyawa kepada PAS yang hampir-hampir tak bernafas. Selepas ditalak 3 oleh Barisan Nasional. Kita korbankan tokoh besar kita, Ustaz Fadil Noor. Kita korbankan Ustaz Hadi Awang, Ustaz Naqai, dan beberapa tokoh yang lain lagi yang sebenarnya sedang mendukung Abim pada ketika itu. Kita merasa satu kehilangan besar apabila Ustaz Fadil pergi. Tapi oleh kerana itu adalah sikap tegas kita untuk membantu sebuah parti yang boleh sampai kepada cita besar kita, iaitulah untuk menegakkan Daulah Islamiah. Oleh kerana itulah pemegang Ustaz Fadil kepada PAS adalah tanggungjawab kita. Dia adalah imej kita. Segala-gala yang dialaminya, baik atau tidak baik, adalah di bawah tanggungjawab kita. Senang atau susah adalah di bawah tanggungjawab kita. Oleh kerana itulah Abim tak pernah lupa mengirim dana kepada Ustaz Fadil setiap kali pilihan raya, termasuk Anwar sendiri yang dia cukup berasa bertanggungjawab terhadap Ustaz Fadil Noor, walaupun dia kemudiannya sudah berada dalam UMNO. Dia peringat kita selalu, hantar lagi ke Ustaz Fadil ni. Dan kadang-kadang hak dia sendiri khusus hantar kepada Ustaz Fadil. Ini tanggungjawab. Ini yang dikatakan strategi. Bukan pasal kita masuk UMNO, bukan pasal kita masuk PAS. Kita kena faham, kita bukan terikat. Sebab itu kita kata non-partisan kita itu makna kita tak terikat dengan parti, tapi kita boleh membantu parti. Tapi kita bertanggungjawab apabila kita menghantar seseorang. Apabila hantar seorang, kita mesti bertanggungjawab. Saya ulang banyak kali ingat ni. Ni saya ulang banyak kali. Kita mesti bertanggungjawab apabila kita menghantar seorang. Segi ada apa saya tu. Jadi hatta Anwar sendiri, walaupun dia sudah ada di pihak sana, sama ada cara sulit atau tak sulit saya tak tahu, maka ada sajalah daripada dia untuk Ustaz Fadil. Dan dia memperingati Abim secara khusus, kerana Abim memutuskan pengiriman Ustaz Fadil ke PAS secara rasmi, syura, ada catatan dia. Saya pun ada pada hari itu dalam syura itu. Walaupun saya tak setuju. Saya tak setuju hantar Ustaz Fadil pergi ke saya seorang, saya tak setuju. Semua perwakilan setuju. Pasal apa? Saya sayang ke Abim ni. Duk labim lah semua. Nak pergi mana lagi apa semua. Dia kata kita akan ni, teruk ni kita ni. Kalau hantar Abim, biar pergi lah kata. Kita buat cara lain. Nak bertogong pun. Jangan sampai hantar orang kena. Itu kita punya mentaliti masa tu lah. Politik saya terah masa tu bukanlah luas sangat. Sama ada cerdik tak cerdik itu terpulang kepada tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari lah nak. Tapi itu pilihan saya. Apabila saya sampai saat tak akan, saya angkat tangan. Angkat tangan nak cakap lagi. Apabila dia nak buat keputusan, saya angkat kat tangan, Anwar terus nama, alhamdulillah, Ustaz Nikmat pun dah angkat tangan setuju. Dia pengenal saya. Ini saya pun tak ada nak kata apa. Bukan seorang alhamdulillah. Jadi saya angkat tangan nak cakap. Dia pindah, alhamdulillah. Dia Ustaz Nikmat cakap banyak tadi lah pun dah setuju dah. Jadi kita pun tak ada, dia buat pikuk lain mana ni. Ini cara Anwar punya sekadar. Tak apalah, oleh kerana benda tu merupakan satu perkara yang nantinya hanya elok di belakang, saya pun tak pasal nak menyesal apalah. Ini saya sayang ke Abim, cukup sayang pada Abim pada masa tu. Jadi ini dia punya senario dah.
Ini dah diatur bahawa kita mesti bantu PAS yang asri dalam keadaan yang curah lemah pada ketika itu. Dan akhirnya strategi dia apa? Lepas pada itu nak tunggu Anwar pula memimpin PAS. Itu dia cara dia. Jadi saya kurang setuju lah macam tu. Habis tinggal habis semua ni tak apa dah ni. Rupanya orang yang mempunyai pandangan yang jauh tu dia ada. Dia ada. Takkanlah kita sebagai ketua ada duduk dalam ABIM ni, duduklah atas sikit. Nak memimpin negara pula. Hak ini adalah adik-adik kita, belia-belia. Bila dah pergi, kemudian lepas tu Fadil pun buatlah satu jalan macam mana cara Anwar boleh main. Kemudian Asri pun bersedia nak kosongkan kursi dia untuk Anwar Ibrahim dalam PAS. Ni. Tapi akhir-akhirnya oleh kerana gitu gini orang membuat macam-macam bisikkan ke telinga Asri, dan Asri akhirnya tak bersedia pula. Bila tak bersedia pula, jadi akhir-akhirnya sampailah saat di mana Asri unuk, menyebai, rasa merajuk. Dia merajuk tu harap-harap supaya orang pujuk. Dia pun letak jawatan dengan 2, 3, 4 orang lagi. Jadi kok ada orang pujuk, kata mailah balik apa nama Datuk, ini apa semua ni, janganlah tinggal apa semua. Tiba-tiba tak apa pun tak pujuk pun. Jadi dah tak jawatan pi tu lah. Hari dalam perjuangan pun nak kena tengok juga apa ni, kita bukan buat merajuk tuan-tuan arah dalam perjuangan ni. Tak boleh, tak kena. Ya akhirnya Ustaz Fadilah sampai di peringkat yang tertinggi jadi presiden selepas Esok Rawa. Tiba-tiba dalam saat itulah, mana sebelum saat Fadil naik jadi presiden lagi, saya, tiba-tiba Anwar Ibrahim dia kona. Kona itu bukan pasal apa, ada strategi, ada 2, 3, 4 perkara. Satu dari pihak dia, satu pihak Mahathir sendiri. Apabila Mahathir naik jadi Presiden UMNO dan jadi Perdana Menteri, dia terasa bahawa satu benda yang cukup payah dalam dunia ini apabila ialah berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berada di dalam satu pos yang disebut posisi yang bertentangan. Posisi yang bertentangan. Dan dia jadi susah kerana dia ada pengalaman cukup banyak dengan Anwar ni. Anwar ni wibawa dia cukup tinggi. Masa Mahathir nak kena tangkap oleh Tunku Abdul Rahman ni, maka yang menyelamatkan Mahathir ialah Anwar Ibrahim. Sedangkan dia masih jadi siswa di Universiti Melaya pada ketika itu. Masa dia jadi penuntut lagi dah, dia mempunyai wibawa yang cukup tinggi. Dia berjaya menyelamatkan Mahathir. Dan Mahathir terhutang budi banyak kepada Anwar ini. Dan dia selalu terima nasihat. Walaupun dia ni anak muda, tapi Anwar boleh nasihat dia. Anwar pernah komplain dia pasal minum arak. Apabila lama dah jumpa, kata, kita berhubung dekat ni, kalau you nak bawa arak atas meja yang sama ni dengan sorry dekat ni, itulah mula putih perhubungan dengan Mahathir pasal arak. Jadi dia cukup kena wibawa Anwar ni. Masa Husin On tangkap Anwar, pergi ke Kemuntin, Mahathir tak mau kata apa, biar Husin On berhadapan dengan masalah besar. Dia tahu kata wibawa Anwar ni hebat walaupun duduk dalam penjara. Aku tak mau kacau, biar Husin On pergi cepat-cepat sikit, tak tahan dia lari. Lepas tu aku naik jadi Perdana Menteri. Waktu dia di Timbalan, naik Timbalan, Anwar naik di Menteri, Perdana Menteri, aku tak boleh buat main dengan Anwar ni. Sebab apa? Pelabur asing daripada orang Arab sendiri bila nak main buat pelaburan di Malaysia, kena tanya Anwar lu. Itu adalah orang-orang kaya yang semua terlibat dalam Ikhwan Muslimin. Nak main di Malaysia, dia tanya Anwar dulu. Jadi dia tahu hal ini. Jadi kalau gitu tak boleh.
Anwar kena ada. Itulah dia kecek Anwar, pujuk Anwar berada dalam UMNO. Walaupun Anwar kata tak apalah, aku duduk labim pun aku boleh tolong lah. Tak mau. Nanti orang UMNO kata apa? Hang duduk dalam UMNO dulu. Jadi dengan kerana yang demikian, kemasukan Anwar dari pihak Mahathir ni ialah kerana nak selamatkan kerajaan, nak bagi selesa kedudukan dia. Anwar kena duduk dalam kerajaan, dalam UMNO. Yang Anwar ni pula, dia duduk nampak kalau duduk dalam parti pembangkang ni, duk jadi pembangkang situ lah, lagi tak dapat kuasa. Dia tengok congak pi congak mai, duk jadi parti pembangkang situ dan tidak akan boleh buat projek apa. Tiba-tiba Mahathir semawa dia, hang mai buat apa yang nak buat, yang Islamik ke, yang apa ke. Aku jadi Perdana Menteri sekarang ni, hang buat apa hang nak buat. Orang takkan boleh canggah aku, hang buat. Jadi masing-masing ada congak, ada kira-kira masing. Anwar pun dia ada congak. Kalau aku masuk pi, aku dijanjikan boleh buat ni, buat ni, dan tengok dia pasal dia boleh buat. Perubahan yang besar yang dia duk tuju ialah pendidikan. Pendidikan ni adalah di bawah kuasa UNESCO. Dia pengaruh semua satu dunia ni. Sampai ke Mesir, mana ada pendidikan Islam kecuali di Azhar tu lah. Tapi pendidikan negara adalah sekular semua. Semua sekular. Semua yang kaitan dengan pendidikan tu ada dalam UNESCO. Di bawah PBB. Yang dirancang oleh Yahudi. Itu yang kata pendidikan sekular terus berlaku. Jadi dia nak asal boleh. Sampai kita apabila dia buat keputusan nak masuk ke UMNO, lagi hebat lah. Punya tentang habis-habisan. Sampai dia sebatang kara. Tak ada siapa sokong dah. Hatta kemudian makna pun tak ada. Ana saja kebetulan tak ada. Uzur lah tak ada tu. Lepas dengar tu, takkan ambil jumpa dia tu. Bertengkak hangit juga lah. Apa ni entah ni, apa semua gitu gini ni. Dia ada mata kawan jenis boleh bercakap dia pun. Dan boleh jawab. Macam-macam dia kata. Kadang-kadang faham, tak faham. Jawab pun. Kita lah. Tapi dah naik emosi tu tinggi, jadi marah kat dia apa gitu gini. Sampai jumpa. Akhirnya dia bagi tempoh pada kawan, bagilah masa 6 bulan kat aku. Kalau dalam masa 6 bulan aku tak boleh buat, aku balik mai. Balik nak masuk apa? Masuk Abim balik ya dah. Siapa nak pakai entah lagi lah Abim tu. Walaupun anak balik ni atas nama kucing korap, anak akan duduk lah Abim. Ini anak berasa hebat. Walaupun macam mana, walaupun orang tak pandang apa, hanya sebagai kucing korap saja, aku akan berada dalam Abim. Ni mana dia menunjukkan rasa kecintaan, harapan. Tak ada tempat lain nak balik. Abim lah rumah dia. Lepas tu bila dia jadi apa pun, Abim lah. Ni akhirnya apabila dia duduk di sana 6 bulan nak nampak apa. Tapi dia, bagi dia tu, dia ada nampak peluang. Akhirnya terjadilah apa nama Islam, Bank Islam, Hanu Islam. Dan yang paling berpengaruh ni dalam nak membina negara ni ialah pendidikan negara ni. Dia berjaya menampilkan falsafah pendidikan Islam dengan nama falsafah pendidikan negara. Kalau saudara-saudara tengok teliti elok-elok, betul-betul macam hak yang Abim buat, tapi tak nama Islamnya, nama negara semua. Ubah sikit-sikit. Insan kamil, insan soleh, apa semua gitu gini, apa semua. Ini dah cukup betul-betul hak yang kita buat, yang kita kemukakan pada Mahathir masa dia di Menteri Pelajaran, yang dia tak mau buat tu. Dia nak buat apa, dia pun tak faham tu. Jadi benda tu berlaku masa dia jadi Menteri Pendidikan. Dan saya rasa mulai senang
Dan kita pun bersedia untuk turun di mana-mana saja atas jemputan nak bagi penerangan apa dia falsafah pendidikan negara. Jadi orang derang boleh tolong Kementerian Pendidikan untuk bersyarah kata-kata menjelaskan apa dia falsafah pendidikan negara pada ketika itu. Artinya hak kita. Hak tu ada kat kita. Kita boleh lah. Orang lain tak kerti. Semua pengelola ni minta maaf pengetua kita ni. Termasuklah pengetua-pengetua yang sekolah menengah pun dia tengah. Tapi pengetua hak dalam Abim ni tak tengah lah. Dia tahu lah. Dia ada yang dalam usaha kita apa. Tapi yang lain tu dia pun macam dengar satu benar baru. Satu benar baru. Falsafah negara tu. Benar yang tak ada selama ini. Masalah nak bina insan soleh, nak membangunkan potensi kemanusiaan yang tadi ni, mana ada tempat lain. Inilah baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan kita dengan dibantu oleh beberapa orang abim yang duduk dalam kementerian. Ini satu kejayaan yang cukup besar. Kemudian dipendekkan cerita apabila ini Islam hampir 20 tahun. Dan kawan ni pun selangkah lagi akan jadi Perdana Menteri. InsyaAllah cukup mudah untuk jadi Daulah Islamiah. Dan kawan-kawan yang lepas pun duk tunggu lah. Ini semua senario ini orang dah baca. Dan kita ni nampak tak tahulah, hari ni nak cerita ni bukan jadi rahsia lagi dah. Orang lain dah nampak dah, kita tak boleh rahsia lagi dah. Jadi maknanya hanya tunggu saja. Anwar naik Perdana Menteri, kawan-kawan dalam ABIM ke, dalam PAH ke, dalam JIM ke, termasuk lah. Semua. Sebab tu Anwar baik semua dengan semua pengat. Kita pun nak marah. Pasal JIM ni dia buat persediaan lah. Ada benar-benar yang tertentu pada orang ni yang tak ada kat kita, yang kita boleh manfaatkan. Semua dia ni akan jadi satu berubah corak. Dan ingatlah saudara sekalian, takkan Yahudi ni begitu punya bodoh dengan segala internetnya, dengan segala spotlightnya, dengan semua Sputniknya, dengan macam-macam kelangkap perhubungan yang ada, yang dirancang oleh Yahudi. Takkan dia tak tahu benda-benda macam ni. Dia dah tengok lama dah. Maka dengan kerana itulah dia telah memberi amaran, mengancam masa depan orang sekolah ni yang diketuai oleh Mahathir ni. Kata kalau hang tak buat sesuatu, hang mampus. Hang salah banyak. Yahudi pun dia macam Mahathir jugalah. Yahudi ajak dia. Dia suka kepada orang bawahan yang buat salah. Dia pun suka Mahathir buat salah, sebab Mahathir akan dengar cakap dia, hang pun salah banyak. Mahathir Anwar naiknya, hang mampus. Semua dibongkak oleh hang. Jadi hang nak selamatkan diri hang. Ini tak apa, aku boleh duduk tani mengaku kata Anwar tu orang kami. Pula dah. Tu yang timbul Anwar ni yang backing Yahudi. Berlakonlah tu. Kami boleh arah kawan ni suruh hampak Ustaz Perdana Merah untuk dia lalu. Tanda kata dia ni orang Yahudi berkenal dengan dia. Itu 2-3 orang Yahudi main duk puji Anwar, main berhubung dengan Azizah apa semua ni, nak tunjuk pada dunia bahawa supaya Mahathir ada alasan untuk tidak Yahudi belakang Anwar ni. Padahal belakang Yahudi ni duduk belakang Mahathir sebenarnya. Ini antara bangsa ni, masalah macam yang saya kata tadi. Jangan lupa senario itu, jangan lupa orang-orang yang menentang Islam ni. Jadi selangkah dua lagi dia akan jadi Daulah Islamiah kerana persediaan dah cukup. Mereka tak berjaya di Jordan. Orang-orang ikhwan 2-3 orang jadi menteri di Jordan, tapi tak berjaya kerana mereka tak didik rakyat. Mereka tak didik pegawai. Anwar didik rakyat, didik apa? Hari ni sampai orang tak tahu nak beza yang mana sekolah Arab, yang mana sekolah kebangsaan. Nak semacam. Zaman dulu kita tahu hak skirt tu sekolah kebangsaan. Hak kelumbung sikit tu pun tak penuh dulu. Sekolah Arab. Tanda kata Arab itu ialah kelumbung sikit. Tak banyak. Bukan tutup Arab pun. Tapi bila mai zaman ni semua tutup Arab. Ini kejayaan yang orang tak boleh petikaikan. Sebab itulah rakyat semua ni yang terasa tempiasan daripada program Anwar ni,
Dia terhutang budi kepada Anwar. Hantuk tak kata api Hantuk tak kata Anwar jahat tak ada pun. Dia duk sokong Anwar situ lah. Jadi pokok atas ketekiang tu kita tahulah apa letak belakang memang. Jadi ini yang berlaku. Jadi apabila mai jadi macam ni, seorang tokoh besar yang boleh buat Islam, buat perubahan Islam, hak yang Islam, hak ni Islam, walaupun tak sepenuhnya Islam lagi, cuma duk tunggu masa saja, dengan percuma, tak kena banyak duit pun, free buat Islam ni, free. Yang dibuat oleh Anwar ni free. Darah tak tumpah, apa tak tumpah. Ingat, nak buat perubahan Islam ni, orang lain dah syahid banyak dah. Orang lain dah tumbang banyak dah. Darah dah banyak mengalir. Harta benar dirampai. Macam-macam dah rampai. Bukan kata seorang dua, ribuan dah. Kalau di masa ribuan. Tapi tak terjadi pun macam mana perubahan yang berlaku di Malaysia. Tapi Anwar boleh buat hari ni. Tiba-tiba mai satu ketika, apabila kelangsungan ini berlaku, akan mengancam seluruh dunia bahawa Malaysia berjaya, maka negeri lain pun akan berjaya. Kerana mereka tahu bagaimana perancangan jatuhnya suatu adalah juga turut terlibat oleh tangan Anwar dengan Pak Habibie. Jadi bagaimana mereka menggenjak Pak Habibie duduk di samping Suharto, kerana tahu dah Suharto nak jatuh, kena ada satu orang duduk tepi dia, dan orang tu ialah Habibie nama dia. Yang dirancang bukan kata mai duduk macam tu saja. Dengan kerjasama 2, 3, 4 orang yang terlibat dengan Anwar, dan kita kenal orang tu, terutamanya yang banyak main peranan Pak Imaduddin. Kita kenal semua, dia banyak dengan Habibie kita tu juga terlibat, menimbulkan HMI hingga meletakkan Habibie di tepi Suharto. Boom, Suharto jatuh, Pak Habibie naik. Ini satu perancangan cukup baik. Dan senario ini dilihat oleh Maghdad. Lepas aku jatuh, pum, Anwar duduk orang tu. Inilah. Tak mau jadi yang kedua, dia dihancurkan. Anwar dihancurkan dengan satu tuduhan yang cukup melampau. Kalau tuduhan sikit tak pi budak ni. Kawan ni dia tak pi, dia tak tumbang. Tapi dengan ni, tapi alhamdulillah lah. Sampai hari ni, orang ramai tak boleh terima. Cerita-cerita perhubungan terus nampak hari ni. Dan ingat bahawa perubahan Islamiah yang berlaku dalam yang ada hari ini Anwar kena bayar sendiri. Pasal dia buat free dulu. Dia kena bayar sendiri, merengkuk dalam penjara dan terancam oleh kerancunan dan terancam dengan kematian. Tak tahulah, Allah saja yang tahu. Apakah kita sanggup melihat perubahan yang dibuat oleh Anwar tu, yang diusahakan oleh Anwar tu, yang kita cukup rasa pertama nak bagi dia bayar hutang seorang saja. Nak bagi dia bayar hutang seorang saja, merengkuk dalam penjara. Dengan kita tak sakit apa-apa, turis boleh lena, boleh mimpi bagus-bagus. Maknanya kalau ada di antara kita duduk tidur lena malam ni dengan keadaan yang cukup selesa, tak ada fikir apa, tak ada apa, ini mana satu benda yang tak kena dalam diri kita. Kita adalah satu orang yang, satu syakhsiah yang dah tak kena hari ni. Something wrong dalam diri kita. Jadi oleh kerana itulah, apabila Abim membuat keputusan untuk menyelamatkan keadaan ini, tentang Anwar, tentang masa depan Islam yang dibuat, tentang realisasi Islam yang sikit benar lagi, dengan cara nak kena tumbangkan Barisan Nasional ni, maka kerana itulah buat pergaulan, dia hantar beberapa kekuatan dalam Abim itu untuk berada dalam parti alternatif, dalam PAHK, dalam keadilan dan sebagainya. Termasuk Syah Azmi yang mengorbankan gaji 15,000 je sebulan. Gaji 15,000 sebulan tu bagi anak setahun pun anak tak dapat. Punya tinggi ya gaji tu, tapi dia korbankan. Jadi oleh kerana itulah, anak apabila di short ke dalam PAI, anak ni minat nak bertanding tak ada langsung, tak reti nak jadi calon ni. Minat pun tak ada, uzuk pun uzuk, cukup uzuk lah. Tahulah diri sendiri, umur pun dah tua. Kira-kira kalau umur Nabi ni Allah Ta'ala taruh tengah 2 tahun lagi kan? Nak apa nak jadi calon? Apa tengah 2 tahun lagi nak hidup?
tolong mak Nabi lah. Kalau dia pergi awal lagi, mungkin tak lagi. Tadi pun dah mula khabar lah. Tapi pipi sana, oleh kerana psikologi doktor ke apa entah, dia kata oh tak ada apa-apa lagi, kita boleh lagi. Jadi kita pun pasal pun hidup balik sikit. Kemudian dengan tangan pula patah hari tu ni. Jadi tak apalah, dia tak lega lagi, patut tak gantung lah, tapi bahasa duk sakit-sakit lagi, goyang sikit. Mak kata jangan buang lagi, biar kawan-kawan tengok lah. Kata kita pun kata apa yang ni kan nak Eddie Romli pula kah? Lama 2-3 kita berumah 2. Jadi memang apa nama, dalam keadaan serba-serbi ni, dalam keadaan uzak ni, Ana sampai minta unduk balik. Cerita ni terima pasal tak mau dikatakan bahawa keputusan syura ni syura. PAS pun terima, elok, cukup baik dengan sambutan alu-aluan. Yang dalam APIM pun, peringkat pusat pun selepas tu peringkat ni pun, sebulat kata, Ustaz nikmat lah di Kedah ni. Ana terima dengan semangat ketenteraan. Tentera ni mana boleh duk canggah ketua. Ketua kata pusing kanan-kanan lah, kiri-kiri lah. Jalan-jalan lah. Lepas tu nak khabar, cerita lain. Jadi ini. Tapi bila sampai ketika Ana terpaksa kena rujuk balik, hampa pick up balik. Bukan tak mau tak, nak suruh syurah lain. Kod-kod hampa boleh tengok dalam keadaan aku pergi Kuala Lumpur baru ni 5 hari dalam hospital. Balik mai tamu lagi. Lepas tu dengan macam-macam lagi tu ada ni. Jadi minta lah hampa pick up balik lah. Rupanya dalam pick up tu kata pasal apa? Tama duit tabung pun tak ada lagi. Ni nak buat kerja pilihan raya dah terjun berhantar orang pergi rayu undi dah banyak dah. Duk keluar duit poket orang lain lah. Bukan poket nada lah, tak ada. Keluar apa? Orang poket orang lain. Ni tabung pilihan raya tu. Barisan buat keluar tabung pilihan raya apa? Tak ni untuk satu dun. 1 juta satu dun. Satu parlimen. Jadi kalau satu dun ni tak ada pun 35,000 lah. 300,000. 300,000. Boleh ke cari 300,000 ni? Tak lah, tak sampai 100. Hak tu dia majak banyak. Perkena banyak gitu. Tapi kita ni tak ada pun 30,000 tu kena ada lah. PAS pula miskin. Jadi duk mengaduhai kat depan duit tu bang raya. Dan kalau menang lah, aku nak buat apa dengan untuk macam ni? Derang pun tak jaga lah. Nak pergi melawat kawasan, nak buat projek, nak buat. Kalau nak jadi wakil rakyat macam Barisan, lebih baik tak payah. Menang-menang pergi duduk Kuala Lumpur. Main jenguk. 2 bulan, 3 bulan sekali kah orang buat kenduri. Itu memang kenduri. Jadi kalau macam tak payahlah. Azmi Hamid pun dalam masa dia duk bagi penerangan, dia kata ini wakil rakyat ni, hak yang ni yang kita mau. Lagi-lagi tak ada apa. Kata kalau Ana nak suruh buat kerjaan tu, Ana sorry lah, minta maaf lah. Tak ada kan. Kecuali saudara-saudara semua kena turun dalam dun tu untuk merancang dalam dun itu bagi image ABIM. Yang kita buat perubahan dalam dun itu. Kalau tak boleh buat satu negara pun berbeza dengan orang lain. Kelainan tu kena ada. Kalau saudara setuju macam tu, saya bolehlah gagah-gagah duduk. Sebab bukan ada kemasukan apa, tak? Keluarga pun inilah, keluarga pun bukan ada gaji apa. Derang pula seri tu ni, korporat-korporat yang duk sokong derang semua bergerak belakang pula dah. Sampai 5-6 bulan tak bayar sagu hati guru. Tapi mujuklah depa tu, ikhlas depa dengan semangat cari sendiri lah. Kemudian yang nak jadi duk adun ni pun duk makan zakat lagi. Takkanlah sampai jadi adun ni pun duk terima zakat orang lagi. Orang bagi orang banyak. Jadi cerita betul-betul kat sahabat. Daripada mesyuarat apa betul itu kan, terima aku alhamdulillah. Dia kata tak apalah ustaz, dah tak uzuk bentar tu. Tiba-tiba dengar-dengar mak mereka kata depa tetap
nak minta ustaz juga. Terus jugalah, tak apa, kami akan bersama-sama dengan ustaz lah. Nak jatuh ustaz, jatuh kami. Bangun ustaz, bangunlah kami. MH Habib menerusi PAS ini, melalui ini akan kita pertahankan Habib Esad. Jadi inilah antara ilham yang Saudara Ahmad Kasim ni panggil sekalian untuk dengar sendiri senario ini sampai mana penglibatan kita dalam masalah perubahan negara ini yang Islami. Jadi saya rasa takat ni lah saja barangkali saudara dapat faham apa yang tersirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.